Saudara, Singapura melangkah ke tahun baru dengan suasana yang dipenuhi sorak-sorai, muzik dan perayaan. Puluhan ribu orang berkumpul di serata pulau ini dari Pantai Siloso ke Kalang dan Marina Bay. Pertunjukan bunga api selama 10 minit menerangi langit Pantai Siloso, menandakan tibanya 2026. The firework is just above us, so we enjoy the new year starting. It's like having all the trouble being blown off and starting the year so great. I know that it's a very good year to 2026, and it's like having a concert here, and everybody is really enjoy. It's really nice. Lebih 15,000 orang yang memenuhi Pantai Siloso untuk acara sambutan Tahun Baharu dihiburkan dengan persembahan oleh artis-artis tempatan dan serantau, termasuk medley khas oleh ikon-ikon Singapore Idol. Di tengah-tengah suasana perayaan, pihak berkuasa meningkatkan keselamatan dengan kehadiran polis bagi memastikan acara berjalan dengan lancar dan selamat. Di Marina Bay, bangunan-bangunan pencakar langit bergemerlapan dengan karya seni oleh artis-artis golongan kurang upaya mempamerkan visi mereka tentang Singapura yang bertenaga dan makmur, sekaligus membayangkan harapan dan impian generasi muda. Mereka yang berkumpul di daerah selatan pula dihiburkan dengan aktiviti mesra keluarga dan acara persembahan. Apabila muzik bermula, gelanggang bola tampar berubah wajah menjadi kelab pantai. The Kalang menganjurkan acara sambutan tahun barunya yang pertama sejak penjenamaan semula. I think there's something so special about this space, and it's the biggest stadium here that we have in Singapore, so that is already such an amazing moment for me to be performing here. Sementara itu di Punggol, orang ramai berkumpul dengan penuh semangat untuk menyambut Tahun Baru, yang merupakan salah satu daripada 7 lokasi sambutan di kawasan perumahan. Untuk memastikan keselamatan acara sambutan, Persatuan Rakyat mengerahkan lebih 1,000 kaki tangan, sukarelawan dan pegawai di kesemua lokasi.